Kita tak ada dasar pendidikan Bumi Putera. Kita buat hal dasar sikit, kita bagi beasiswa sikit, kita hantar masuk universiti, kita bina sekolah, but it is tersorok di dalam dasar-dasar yang besar. Tadi Ketua Pengarah kata dasar pendidikan, RPTM dan sebagainya. Kita ada dasar pendidikan, tapi hari ini bukan nak cakap dasar pendidikan. Hari ini nak cakap tentang Bumi Putera dalam dasar pendidikan. Kita ada dasar TVET, tetapi kita tidak jelas bagaimana Bumi Putera akan masuk TVET. Kita ada dasar perumahan, tapi kita tak jelas bagaimana Bumi Putera dapat memastikan bahawa perumahan dan juga premis perniagaan dapat dikawal. Kita ada banyak dasar, tetapi kita malu-malu, takut-takut nak cakap tentang Bumi Putera. Minta maaf, bila kami buat KEB hari itu, kami cuba mencongkil data-data Bumi Putera. Tuan-tuan dan perempuan, tidak ada satu pun tempat dalam Malaysia ini yang menghimpunkan data mengenai pendidikan Bumi Putera. If anyone can challenge me, please stand up now. Ada data di Kementerian Pendidikan, but that's not all. Ada kementerian di Kementerian Pendidikan Tinggi, but that's not all. Kita ada secubit sini, secubit sana dan sebagainya. Saya faham, sebab itu rakan-rakan saya pagi tadi bila bercakap tentang dasar, susah sebenarnya nak bercakap tentang dasar pendidikan Bumi Putera. Rakan-rakan saya, Ketua Pengarah, dua orang dekat situ, dua-dua pun saya tahu, saya cakap bagi pihak dia, mengaku atau tidak, susah nak bercakap tentang Bumi Putera. Yang dibincangkan adalah dasar pendidikan negara. Persoalannya Bumi Putera, dasar pendidikan negara terpakai untuk semua orang. Hari ini kita bercakap tentang Bumi Putera. Kita tahu tentang STEM makin jatuh, tetapi kita tak tahu berapa banyak jatuh dalam Bumi Putera. Kalau kita tahu pun mungkin dia tak mau cerita. Laporan tak ada. Saya dah cari dah, tak jumpa laporan tentang pendidikan Bumi Putera. Ada kementerian, minta maaf saya tak sebut di sini lah, bila kita minta data dia kata, oh tak boleh, that one is racist. Kita jaga perumahan, kita tak jaga rumah Bumi Putera. Kita jaga pendidikan, tapi mungkin kita tak jaga Bumi Putera. Jadi ini cabaran kita. Kalau kita lihat dalam pendidikan, trajektri pendidikan Bumi Putera, tuan-tuan tengok tadi, di pagi tadi saya ingat Datuk Seri Zamri telah letak tentang the so-called trajektri, mulai daripada rumah, kemudian prasekolah, sekolah dan sebagainya. Pendidikan is not about the last end. Kadang-kadang orang marah universiti banyak naik chancellor. Saya dulu masa naik chancellor pun kena juga. Orang kata universiti tak menyediakan graduan yang berkeupayaan untuk masuk industri kalis and so on and so on. But this is actually acara lebih kurang 4 kali 100 lah. Runner yang pertama tak lari bagus, runner yang kedua yang letak Usain Bolt pun kalah, ataupun runner yang terakhir kita tak tahu. Dia ada banyak runners dalam pendidikan. That's why kita perlukan satu gagasan yang lebih kemas. Tengok prasekolah. Saya data Bumi Putera mengenai pendidikan amat susah untuk kita dapat dan buat rumus yang mantap. Tetapi setidaknya apa yang saya jumpa ialah 22% anak Bumi Putera basically adalah bantut. Yang masuk prasekolah lebih kurang maksimum 47%. Tadi ada rakan di prasekolah tadi, saya sempat dengar tadi, one professor was saying that kalau you don't do it right pada umur 5 hingga 6 tahun, dan lupakan masa depan. 5-6 tahun itulah dia kata golden age, bukan warga emas. Dalam fasa sekolah lagilah tak jumpa. Minta maaf Datuk KPM, saya tahu data ada, tapi kalau boleh tolonglah bagi kita share kepada kita data ni. Tapi apa yang kita dapat lihat ialah prestasi PISA yang selalu kita dengar, dia amat berkait dengan social background. Kita mula tadi mengatakan bahawa social background Bumi Putera is so behind, belakang. Miskin, pendapatan rendah, tidak ada pembangunan, tak ada air, tak ada elektrik dan sebagainya. Therefore kita dapati bahawa pencapaian, kalau dikekang dengan masalah ini, pencapaian takkan baik. Minat terhadap STEM jatuh. Minta maaf saya tak tahu tentang Bumi Putera, tapi saya jangka kejatuhan dalam Bumi Putera mungkin lebih tinggi. Kalau saya salah saya minta maaf, tapi saya jangka dia lebih tinggi daripada the national average. Kalau kita lihat pengajian tinggi, biasalah kalau dengar Teresa tadi memang hebat-hebat. Tetapi kalau kita lihat dari segi kebolehpasaran graduan, bila saya cuba go in further detail, kita dapati bahawa sebahagian besar daripada graduan yang tidak berjaya dapat pekerjaan datang daripada sekelilingan yang saya sebut tadi. Jadi berarti permasalahan Bumi Putera dia ada sifat-sifat yang tertentu. Dan seterusnya dalam konteks pengangguran, guna tenaga siswadah di Malaysia lebih kurang dalam 6 juta orang daripada 16 juta. Dan kalau tengok di situ lebih kurang dalam 60% adalah graduan Bumi Putera. Kenapa dapat pendidikan yang sama tetapi tak dapat pekerjaan yang sama?
Saya tak tahu adakah isu supply ataupun demand. Dan yang akhir sekali, kalau lihat at the end of it, ini data dah lama, dah basi dah tengok ni pun. Bila kita lihat mengikut pekerjaan, obviously pekerjaan yang profesional itu adalah kita ada masalah yang besar. Dan kalau hari ni hari gaji hari pekerja kan, kalau kita lihat gaji dan upah yang dikatakan rendah, yang rendah itu Pram Sumber Putra. Jadi the entire trajectory itu kita ada masalah. We need to do something about this. Kita perlu ada dasar yang jelas, kita perlu ada tindakan yang jelas. Saya ada satu slide lagi cadangan, tapi saya sebab soalan akhir saya katanya nak tanya apa nak buat, saya reserve that one. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.